Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Izzat dalam Movie Reaction. Okey, hari ini saya akan react movie yang bertajuk Pilih Menantu. Okey, movie ni permintaan daripada Chrysalis Hotaru. Okey, terima kasih kerana dah request movie ni. Movie ni keluar pada tahun 1963. Tapi sebelum kita buat reaction, untuk korang yang belum subscribe channel saya, bantu saya untuk subscribe dulu. Dan kalau korang suka dengan video-video reaction saya, bantu saya untuk like video-video tersebut. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Chrysalis Hotaru kerana dah request movie ni. Okey, tanpa masa, jom sama-sama kita saksikan. 1, 2, 3. Pula sangkut pula beca, sangkut. Ayah, lu dua orang macam gajah. Tolong tolak sikit lah. Macam-macam. Gua naik free kah? Kalau tahu gini kena kau terbang. Lu kan naik kau terbang. Naik kau terbang. Aku pula kena tolak. Apa punya beca pun. Lah, kenapa pula penumpang nak kena tolak? Asian Busra patutlah dia merepek. Turunlah semua. Bah. Aduh, Malay Film Production mempersembahkan Pilih Menantu. Tulisan zaman dulu, The Choice of Relations. Sarimah Dayang Sofia, Muhammad Zain, Azizata. Muhammad Zain tu M Zain lah tu kan. Udo Omar. Okey. Movie ni best. Ada Ibrahim Pendek, Absah Zarikdul, Ahmad Dispu, Aisyah Busra, Ahmad Si. Okey. Movie ni best. Ibrahim Hassan, Mustarjo, Ismail Abdullah, Aini Jasmine, Ahmad Ghani. Okey. Best movie ni sebab ada Ibrahim Pendek. Pelakon favourite saya. Fatimah Uri, Azizata, Muhammad Zain penyanyi. Penyanyi sambungan Kasim Masdo. Penolong pengarah Kemasan. Dikeluarkan oleh Vimy Shaw. Omar Roji. Okey, director Omar Roji. Tak pasal-pasal. Ini semua lu yang pasal. Gua bayar duit. Gua tolak beca. Gua jatuh. Lu apa jadi? Duduklah, jangan marah. Jangan marah. Naik darling. Kalau betul dah kena tipai dah tu. Patut dia lah tolak daripada tadi macam tu. Macam-macam. Berhenti. Ayah, ini 30 sen lu kasih kah? 30 sen. Lu dua orang macam pisau. Macam pisau. 50 sen baru cukup lah. Apa? 50 sen? Wah, sudah kena tolak 5 beca, wah potong 10 sen. Lagi satu wah duduk tu atas besi wakilat second class. 10 sen lagi wah potong. 30 sen cukup lah. Lu kan mesti mau kasih 50 sen. Tak kasih 50 sen wah repot rumah pasung. Ngada-ngada pula dia tu. Sekali kau gosok nanti tahu nggak? Bang, bayarkan aja. Nah. Lain kali aku tak mau naik 5 beca, tahu? Mari darling. Dah lah kena tolak tadi. Jatuh pula dekat lumpur. Assalamualaikum. Oi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang di dalam? Saya di tanah. Ya, di tanah. Bak kata Haji Bakir. Cik Rokia, apa khabar? Bak kata Haji Bakir, aku tahu kau di tanah, takkan di Buat apa atas dia dekat bumbung. sana? Marilah jemput ke dalam.
Cepatlah duduk. Okey ya. Cik Udo ada di rumah? Ada. Nanti sekejap saya panggil Ya, Haji Bakir lah tu kalau dah Cik Udo tu. Ya, Udo Omar kan nama dia. Confirm. Ada apa? Ya. Ya Allah. Awak ni sibuk lagi. Allah macam cacingkan abu. Awak ni saya nak tidur tengah hari saja. Sedap dia tidur. Ya, Absah Puang. Baru pukul 10.30. Mak pada Aziz Maya. Tengoklah. Orang kata bangun dia tidur lagi. Oh, nak bawa budak. Bangun. Orang datang kat luar tu. Siapa sama Dia apa? Orang datang tu boleh jadi nak kena anak kita. Oh. anak kita? Ulala. Ulala. Itu tingkap. Mana pintu? Saya dah lupa. Aduh, Haji Bakir dia memang lah. Mana ni? Apa aku ni? Orang datang tau. Ya kan? Barangkali nak menang kita ni. Oh, ni anak dia. Okey. Sarimah dengan Dayang Sofia kan? Datuk Sarimah. Baik, sikitnya lah. Oh, lawa. Walaupun video ni tak berapa dia. Ya. Bagilah aku Chan bawa satu. Aku nak tunjuk muka aku ini juga. Ambillah. Nanti dulu aku taruh sekejap. Masak aku banyak kicap letak kan. Dah. Lekaslah Noni. Nanti balik pula orang. Nanti dulu. Angus lah tu. Mana dulu? Cik, Dula seorang satu. Baik. Semua? Semua baik. Ma. Kemari nak. Ya. Itu anak saya yang tua. Namanya Nona. Nona. Anak darah suntik. Umurnya baru 25 tahun. Kalau Encik Bosa tak percaya, tanya dengan mak muda. Satu saja kah? Ini dia Pak. Mari nak sayang, bawa kemari. Ya. Itu anak saya yang bongsu. Nama Noni. Oh, no, seorang Nona Baru Noni. cukup umur. Umurnya 24 tahun setengah. Oh, 24 tahun setengah. Mak muda? Ya betul lah. Setahun je. Cik Besra. Sungguh cantik anak Cik Udo tu. Ya. Namanya cantik. Orangnya pun cantik. Kenapa pula? Tidak, semut. Tentulah. Maknya cantik, bapaknya hitam manis. Ya. Anaknya 10 kali cantik, 10 kali manis, Cik Busra. Cik Busra, jemputlah minum. Terima kasih. Cik Rokia, jemput. Oh, yang bapak-bapak semua nama betul. Apa hajat Cik Busra datang kemari? HM Busra, nama Busra. Udo Omar panggil Cik Udo. Ajat kami datang ni nak meminang anak Cik Udo dan Cik Absah. Yang dua tu. Oh, Iya. Ini ada saya bawa gambar anak saya. Handsome juga anak awak ni ya. Sebiji macam saya. Kalau dijodohkan dengan anak awak, bagi pinang dibelah dua. Iya. Bak bulan di pagar bintang ya. Tapi apa kerjanya? Dua-dua kerja kat ofis orang putih jadi kerani. Kalau tuannya mau apa-apa, suruh beli itu, suruh beli ini,
Suruh pos surat di pos office. Gajinya besar, RM100. Oh. Baru 2-3 hari ni beli basikal. Ya, ya. Beli basikal. Beli basikal. Kesian. Yang sebenarnya anak kami dah bertunang. Baru 3 hari ni juga. Tak nak tu. Terlambat Ya. sedikit, Cik Bosra. Cik Kia, Cik Bosra, janganlah kecil hati tentang anak saya tu. Tak ada, dia tak nak Borak. ni. Hai. Habislah peluang kita Noni. Hmm. Semua orang datang meminang mak kita tolak. Ya, ya, ya. Alah mak ni. Agaknya mak kita ni nak suruh kita jadi anak dara telajak tak? Nyampah. Kalau begitu biar saya balik Cik Udoh. Oh, ya. Berserah nak balik. Kumpulan masa saya tak dapat berbesan dengan Cik Uda dan Cik Afsah. Because saya mati terbeliak biji mata saya. Mati terbeliak mati. Kasiannya. Sampai terbeliak. Sampai terbeliak. Apa boleh buat? Dah terlambat, Cik Bosra. Tapi kalau saya dah ada anak lain, berkenan juga saya nak jodohkan dengan anak Cik Ya, Busra. tu padahal. Ya tak iya bapak budak? Benar, Cik Bosra. Ya, ya, ya. Tinggallah. Mari, Dali. Tinggallah Cik Afsah. Baik Cik Rukia. Hei, mak budak, mak budak. Betul lah muka awak ni. Menolak rezeki. Pula. Kenapa pula? Kenapa pula? Dah berpuluh-puluh orang datang meminang. Yang gemuk, yang panjang, yang pendek, yang kurus. Semua awak tak berkenan. Lama-lama nanti, rebutlah anak kita tu. Habis, awak ingat anak kita ni barang kodi ya? Okey, bini Jadi, dia yang tak macam nak. mana lagi awak punya mau? Barangkali macam tong sabun yang 4 persen gitu tak? Hah? Awak jangan nak merapik lah. Bini dia yang memilih. Saya nanti. mau orangnya handsome, kaya, ada rumah batu besar, ada kereta besar. Boleh juga kita numpang senang. Lama-lama berkedut mukanya macam muka awak. Aduh. Apa yang membawa angin asam ni? Anak dia masak tadi. Tak bincang banyak tadi. Ya, ya. Dekat sini pula. Jangan-jangan awak ni belum mandi kah? Apa pula saya kak? Habis mana datang baunya? Kat dapur lah kalau angin tu. Ini berjadi kat dapur. Ya. Masaknya. Dapur, mari kita pergi. Jom kita pergi. Anak dia masak tinggal macam tu je. Ada apa ini? Dasar. Mana budak-budak ni? Oh, kalau mana asal budak? Lekas panggil bomba. Lekas panggil Apa ni bomba. bomba pula? Kemana kau orang pergi? Tengok ikan ni sampai lebam, hangus, berkarat. Macam barat kayu. Ada mak. Kat dalam. Kat dalam. Ya, ya. Dengan orang Minang mak. Amboi, amboi. Dah tak sabar-sabar lagi. Siapa orang tak mau kahwin? Awak ni dulu lebih daripada anak kita tu. Sampai menangis-nangis, awak lupa. Alah, nasib baik saya kahwin dengan awak. Kalau tidak, siapa yang nak kahwin dengan awak ni? Apa? Kalau tidak handsome muka Oh, ya, saya ya, ni, ya. tentu awak tak mau kahwin dengan saya. Ya, ya, Betul ya, nak? Betul, Pak. Lalu nak bapak naik. Ayo, goreng ikan ni, masak.
apalah nak jadi pada kita ni. Kawan-kawan kita semuanya dah kahwin. Dah dapat anak berdozen-dozen pun. Ya. Kita juga yang melepas. Ada muka manis-manis nanti naik birat. Kita cari boyfriend sendiri. Oh, Yang cari handsome, boyfriend handsome. sendiri. Yang kaya-kaya. Yang ada motor car besar. Ya, ya. Macam mak kita mau. Ya. Tapi kau jangan kasih tahu mereka. Habis? Dah dapat nanti kita tahulah apa nak buat. Boyfriend kau tak tahu apa nak buat. Aku setuju. Wah, engkau pasal cari mata air bukan main bijak ya. Tapi macam mana cara kita nak cari mata air ni ya? Ya? Mata air bukan boleh beli macam ikan dekat pasar. Kita boleh buka. Aku ada satu jalan. Pula. Amboi. Kau tengok sini. Kita hantar nama dan alamat kita untuk jadi sahabat seni filem majalah Shock. Oh, okey. Kita sudah tentu akan terima banyak surat-surat serta gambar-gambar mereka sekali. Macam engkau mau yang muka bulat ataupun kau mau yang muka lonjong, yang rambutnya kerenteng, giginya rongak ke, atau kepalanya botak sekali pun ada. Apa macam sekarang? Bagus. Aku setuju. Biar aku tulis surat sekarang. Bagus. Hantar surat, hantar gambar. Nanti letak dalam majalah gambar tu. Twist. Dah Twist. lama saya tak dari twist. Ya. Ya. Pula potong. Kepala otak kau. Ini Ahmad Ispu cakap. Bodoh. Ya. Dengar sini. Sekarang aku mau pergi Pulau Pinang. Ada urusan yang mustahak. Book tiket kapal terbang. Sekarang juga. Otak lembu. Saya ingat mata saya. Pula sarip betul. Saya minta cik. Cik. Ada potong ni. Ai, kau makan nasi krim aku? Ni Cik. Ibrahim Hassan kot, lupa nama. Jangan tersengih macam monyet. Lekas telefon airport. Book satu tiket kapal terbang ke Penang pulang balik sekarang juga. Bodoh. Otak lembu. Baik, Cik. Cu. And now, aku mau pergi Penang. Baik, Cik. Lebih kurang 1 bulan. Lebih kurang 1 suku bulan. Baik, Cik. Aku mau kau 2 orang jaga rumah ini baik-baik. Bagaimana yang aku tinggalkan, begitu juga aku balik. Lebih tak apa, korang jangan. Baik, Ya. MZ dengan Dato' Aziz kan? Cik. Ya. Ada apa, Aziz? Semua nama betul. Kita orang ambil cuti lah. Kita selama kerja sini tak pernah ambil cuti. Oh, cuti. Ya, Cik. Semua orang dapat holiday. Public holiday, bank holiday, post office holiday. Mana ada post office holiday? Bodoh? Kau berdua bukan kerja kerani. No holiday. Advance boleh. Oh, Evan. Advance. Nah, kau 100. Kau 100. Oh, okey lah dapat Evan. Aziz? Airport. Baik, Cik. Oh, okey. Aziz? Back.
Aziz ni driver, yang MZ ni mungkin orang gaji, tukang masak ke. No holiday. Alright. No holiday. Dia fikir kita kontrak. Ya. Okay, alright. No holiday. Ambil Ponteng Day. Aduh, no holiday ambil Fontaine Day. Aduh. Oh ya. Tapi saya dah boleh ni dah ni. Dah boleh agak dah jalan cerita ni. Amboi. Sekarang aku jadi raja. Amat nisbu mau mampus. Pergi mampus. Start dah. Watak yang tu je, watak perempuan yang 2 orang tu je. Datuk Sarimah dengan Dayan Sofia je yang nama lain. Yang lain semua nama betul. Balik dah. Zain. Aziz. Ya Zain kan dia balik. Hai, Zain. Oh. Zain. Apa nak kena? Ya. Kenapa? Aku mabuk. Apa? Aku mabuk curut. Aduh, mabuk cerut. Sekarang aku jadi orang kaya. Orang kaya labu. Orang kaya lampu. Ya. Aku jadi orang kaya Aziz Tata. La ilaha illallah. Amat nisbu mau mampus biar dia mampus. Aku akan. Ini harta semua kita berdua punya. Kereta Datuk punya. Kereta Datuk. Aziz. Aziz. Di mana Amat nisbu makan, kita makan. Di mana Amat nisbu mandi, kita mandi. Di mana Amat nisbu tidur, kita tidur. Apa lagi? Amat nisbu mau mampus, biar dia mampus. Sekarang kita bikin sugahan ni. Sebulan tak ada kan? Oi, berapa senang hati beta. Jis, dah lama kita di bujang terajak. Mari kita kahwin, Jis. Kahwin? Nak kahwin. Bang manalah yang nak dengan muka kita ni. Saya dah muka boleh macam tembok agak pecah. tadi. Jis. Nona dengan Noni tadi lah tu. Dosa tahu. Jangan cari dosa, Jis. Baik kita kahwin. Wah. Zin. Aku ada satu jalan. Macam mana? Nanti ya. Ini ada majalah. Dalam majalah ni tentu banyak mamang-mamang. Kat sinilah kita boleh cari mata air. Betul. Nanti aku cari ya. Tu dia. Ini dia Zin. Ada 2 adik-beradik. Yang Yunga, mari kita tangkap gambar. Kemudian kita hantar dengan 2 beradik tu. Baru boleh kita kontak ni. ada Chan Zin. Ini dia bagus. Sekarang aku pergi pinjam kamera mana tu. Okey. Macam. Okey. Aku nak pinjam kamera pun aku nak tengok. Ni. Oh, gambar dekat taman ni apa ni? Bagi nampak. Tengok sini balik. Tengok belah aku ni. Ya. Tengok belah tu. Senyum ni. Ni senyum boleh ni. Pegang apa? Kayu golf kan? Bukan ambil gambar aku pula. Dah. Jangan. Senyum lagi. Habis senyum. Ya. Gitu boleh tak? Tak bagus. Itu bagus. Tangan atas sikit. Tangan atas. Jaga dia. Aduh, cantik. Bagus.
Mambang kau garanti bagus. Likas kasih siap gambar ni, Jis. Malam ni kita cari dukun. Buat apa Pula. dukun? Suruh dia jampi gambar dua beradik tu. Oh, nak kasih dia orang gilangau dengan kita. Masya Allah. Bagus ni. Aku ada satu kawan, dukun besar. Malam ini juga kita pergi jumpa dia. Apa macam? Bagus. Bagus. Belum apa-apa lagi. Ya. Oh. Ya, Ya. pelakon favorite lagi. Oh, sayang. Saya ni. Ai, mana kau begini? Ya. Masih jauh saja daripada aku. Duduklah dekat aku ni. Suruh Eh, duduk cik. dekat abang aja. Abang tu dari pagi sampai ke petang. Termenung, melentang, tak mandi-mandi. Aku tak mandi sebulan pun tak apa. Badan aku waterproof. Lagi badan aku tak busuk macam badan kau tu. Tengok. Mana busuk? Dia waterproof. Ya. Tak ada ke siapa-siapa sikit. Tidak boleh juga aku pura-pura buat ubat. Tak habis-habis membohong. Hai, tak bohong tak hidup sayang. Kau ingat bomo-bomo yang ada sekarang ni semuanya betul? Semuanya otak. Hai, Hajiz pun tak datang-datang. Buat apa si kucing kurak tu? Kucing kurak. Kucing aku. Kucing abang. Dia sakit, abang selalu obatkan. Tapi tak dibayar. Diutang. Kadang-kadang duit abang dikebas pula. Iyalah bomohnya. Datang dah. Aku di luar, kau ada di dalam. Datang dah. Itu suara si Hajiz tu. Ya. Ada can aku dapat duit. Hajiz! Aku ada di dalam. Dah naik pun. Dah naik dah pun. Habis Ada apa, Jis? Baik. Ini kawan aku namanya. Dia kerja sama-sama aku dekat luar besar tu. Adik, cium tangannya. Bukan. Cium tangan si. Buat apa? Dukun besar adat. Dia suruh cium tangan dukun tu. Saya cium tangan dia sendiri. Dah tak bomoh tak mandi. Jemputkan duduk ni. Ya. Bawakan kawan lah duduk dulu. Tapi ni dia cakap daripada pagi sampai petang tak mandi. Daripada pagi sampai ke malam. Waterproof. Buatkan kopi sayang. Ya. Kopi dah habis tak? Kopi habis. Kalau kopi habis, buat teh. Yang hitam tu kopi, yang kuning tu teh. Ya. Apa? Teh pun dah habis. Apa ini yang tak ditaruh ni? Oh, itu pun ada sebut kunyit. Baik taruh ini. Serbuk kunyit. Aduh, serbuk kunyit. Kunyit lah. Janji kuning juga. Budak perempuan berdua ni aje. Betul. Matai. Jadi nak buat dilangau dengan muka korang ni berdua. Betul Tok Pedik, betul. Kenalah dengan muka Datuk buat kerja macam ni. Betul tu. Teh pun dah datang. Terima kasih. Jangan tenung-tenung sangat, Jid. Yang ni bini aku. Ya. Aku dah nikah. Ya. Apa lagi tu? Aduh. Jangan bimbang, Jid. Aku boleh tolong korang berdua. Terima kasih. Aku garanti 100% dia kena gila macam minyak senyonyo. Cik. Terima kasih. Jid, Ya Tok. hutang lama tu macam mana, Jid? Hutang lama tu jangan dah sebut Tok. Kira sekali sudah lah Tok. Kira sekali. Tak lebih nak kira. Tak sah Tok Mo. Adik main kira saja, Jid. Hutang makin lama makin bertokok. Apa? Tenang ambil sekali. Banyak. Jemput Jid. Dia dah dapat advance kan. Terima kasih. Bos dia dapat dispo dah bagi advance 100 orang. Oh, blok ni. Hai kunyit. Jemput Jid. Minum. Jid. Jid, korang berdua duduk di sini dulu ya. Baik tu. Aku nak bawa gambar ni dua, aku nak jampi. Baik. Nanti aku datang sini balik. Baik.
Kau macam lori City Consort. Ada hati nak mata air ni. Iya. Ambil kau. Cuma hati aku yang wangi. Aduh, itu jampi dia yelah. Tu. Haji Zid, kenapa tak habiskan teh ni? Kami dah kenyang tu. Tak baik Haji, kalau tak habiskan teh ni, Aduh. nanti ilmunya tak jadi. Oh, ilmu tak jadi. Itu petua guru-guru aku tu. Iya ke? Minum lah. Minum ke? Minum. Minum tak? Aduh. Kami minta diri dulu. Teruk betul video ni. Kau yang ni. Aku tu. Ni mata air kau Zain. Gambar ni tiap-tiap malam taruh atas tempat tidur masing-masing. Tiap-tiap 5 minit cium dan sedot lama-lama. Cium bau supaya ketiak roh ni. perempuan tu meresap ke roh kau berdua. Jangan lupa pesan aku ni Haji Zain. Aduh. Kami minta diri dulu tu ya. Baiklah, selamat jalan lah. Jangan lupa pesan aku tu. Baik tu. Nanti baik sekali tu ya. Ya. Sebelum pulang boleh cium dulu tu. Suka hati kau lah. Macam tu. Selamat jalan Haji. Jangan pensan tengah jalan ya. Jangan pensa tengah jalan. Aduh. Ciumlah ketiak aku yang busuk tu. Pasal bukan kau. Hutang tak nak bayar. Yeah. Ayah apa yang kau taruh tadi? Abang bilang yang kuning tu. Ayah nanti ayah taruhlah kunyit. Kunyit. Postman! 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 Oh, postman. Saya ingat orang jual kuih. Oh, Cik Udo. Ada apa ni? Ini satu untuk Cik Nona. Saya. Gambar sampai lah. Dan ini untuk Cik Nona. Itu anak saya juga. Oh. Banyak surat sampai rumah Pak Cik ni. Oh, Ahmad C. Rumah Pak Cik pun jadi macam pos ofis juga. Macam rumah pos ofis. Kau tahu tak siapa yang mengirim surat ni? Entahlah, saya pun tak tahu Pak Cik. Kan kau yang mengantar surat ni. Kenapa pula tak tahu siapa mengirimnya? Saya tak tahu Pak Cik. Nanti aku bacakan suratnya ya. Oh, dia buka dah gambar tu tadi. Aziz dengan Zain. Nama saya Zain. Adik Aziz. Kami anak orang kaya. Kaya tahu no ni. Ada rumah besar. Ada kereta besar. Saya ingin bermata air dengan Cik Nona. Dah agak dah. Aziz. Saya adik dari Zain. Abang saya tu 3 suku. Saya setengah suku. Saya dah lama janda. Janda. Ya. Lakon dengan laki kau. Mana dia? Datang dah postman dekat rumah ni pula. Ya, Ahmad C tadi jadi postman. Yes. Saya ingat hantu hospital gila tadi. Apa betul ke Cik Haji sama Cik Zain? Betul. Kami orang kaya. Oh. Kalau tak salah muka macam ini, itu hari ada potong rumput kat tepi pagar kan? Ini. Ya, driver. Oh, driver. Tengok orang tu jangan banyak cakap kasih tu surat Dia dah selalu. Sikit tau. Satu surat 1 minggu kasih banyak cakap boleh jangan. Sikit tau. Dia dah biasa hantar surat ke situ. Dia tahu dah kan. Dia biasa nampak. Siapa ni? Wangi dah. Cik.
Kekanda Cik Zain dan Cik Aziz. Surat mata Dia jawab. Kepada Cik Zain dan Cik Aziz. Ewa. Semenjak Adinda berdua menerima gambar kekanda berdua yang manis itu. Yang manis. Adinda berdua makan tak kenyang, tidur tak lena. Anjir. Handsome juga kita ni. Aku bilang tak handsome. Adinda berdua ni ingin berjumpa kepada kanda pada 13 hari bulan, hari Isnin pukul 4 di Taman Bunga. Yang benar, Nona dan Noni. 13 hari bulan, hari Senin. Hari Senin hari ini. Oh, nasib baik. Kasih. Berdosa tahu kalau tak jumpa matahari. Dan berdosa aja dia ni. Kita tukar baju lawa-lawa. Ayo, kita pergi make up ya. Semua benda berdosa. Padahal cakap je nak pergi jumpa. Jangan lo dah naik nok ni. Hai Zain, mungkin lebih baik kau pergi carikan baju, aku pergi make up. Okey Nona. Okey. Phút này đi lôi đi lại, nóc lại đi lôi đi kì. Ôi này nít lại cột chay mặt má ngăn. Dah pula lagu title nya. Aduh. Ngăn. Apa tu banyak wangi ya. Masya Allah semua letak. Ngăn cột lại để chay nóc lôi. Hả? Jis, aku dapat seluar Jis. Besarlah seluar mak ni 10 ni Jis. Macam sarung nangka aja. Sudahlah, besar pun besarlah, peduli apa. Kalau kan nak jatuh kau gantung dengan tali sudahlah. Siapa tahu lekas sikit kita dah lambat ni. Habis. Tak ada suara pula. Macam-macam. Salah orang. Ni salah orang jugalah kejap lagi. Ya. Orang tu nak ambil gambar. Ke belakang lagi. Ya, diingat. Diingatkan orang tu suruh duduk dekat dengan dia. Aduh. Lama menunggukan. Salah orang. Jangan marah ya. Apa ni? Cik Abang ambil gambar ya. Dah lama ambil gambar di sini. Masya Allah, langgar ni pula budak tu. Dek jangan naik Dek. Jangan nangis Dek. Ambil ni balik. Alah dah cuci. Ambil Dek. Ambil dah lah. Kesian jangan nangis. Ambil ni. Jatuh lah. Gula-gula ke apa entah. Aduh, salah orang aja. Melanggar lah tu. Ya. Tak ada suara pula. Aduh. Wah dia. Ya. Inilah rumahnya ni. Oh. Besar rumahnya. Datang ke rumah.
Ya, ya. Abang Zain? Kau jangan, Jis. Dah aku dah turun, kau kasih naik. Menyirap kangpang. Siapa yang ada usik kau? Iya. Abang Aziz pula tu. Abang Haji. Ya, 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 ya. Zin, jangan kau nak Ferli aku pula. Nanti aku menurun lah. Aku mamah kau nanti. Siapa Ferli kau? Orang putus harapan ke? Ya, ya. Ferli. Aku Abang mama. Zain. Aku mama kau. Bagi aku, Jis. Tak ada. Cik Adik datang. Ya. Nanti, Jis. Jangan-jangan Pontianak, Jis. Pontianak. Ya ke? Ya, ya. Sempat lagi. Kenapa Cik Abang takut? Saya ni Nona. Ini adik saya Noni. Kami dah terlambat. Kami tak dapat keluar. Jadi kami datang kemari. Oh. Nanti aku tengok dulu. Tidak, kakinya 4. Kakinya 4. Badannya berapa, Jis? 2. Badan 2. Kaki 4. Betul lah. Saya kita dah kita. Cik Adik datang. Sila masuk. Silakan. Silalah. Janganlah malu-malu. Silakan. Silalah masuk. Sila duduk. Sepasang bajunya. Naik beca. Naik beca. Cantik lah. Ini apa ni? Ini beg makeup. Oh, beg makeup. Saya fikir beg baju. Belum pindah lagi, Jis. Belum pindah lagi. Ya, ya, ya. Faham, faham. Besar rumah Cik Abang ni ya. Janganlah bilang gitu. Itu gambar siapa? Nampak pula gambar. Itu gambar datuk kita. Ya, ya. Dah mampus pun. Pula. Kemana saja mak budak ni? Oh. Sudahlah budak-budak hilang. Mak budak pun belum balik lagi. Bini dia pun tak ada. Sabarlah Cik Odo. Apa yang digaduhkan sangat? Awang batin. Siapa yang tak sayang dengan bini? Ui. Oh, Bapak Budak. Oh, balik lah. Awak dah balik? Mak budak. Pak Budak. Ya. Tu saya bawa Tok Dukun. Yang itu jurubasanya. Jemput, Pula. Tok. Jemput, Tok. Sila naik, Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Sila, Tok. Tok Dukun terberang aja. Ya, ya. Dia panggilnya dia ni. Macam mana korang ni? Anak boleh hilang. Nanti sikit hari bini pula hilang. Pula. Taklah, Tok. Boleh jadi disembunyikan hantu kolong, Tok. Pada anak kau keluar. Inilah gambar anak saya yang hilang tu, Tok. Agak-agak dia cam ke tak? Sebab kan Haji pernah bawa gambar tu kat dia. Ini si Haji Iya. sama si Sin punya kerja. Ya, ya, ya. Yang Dia tahu korang dah. berdua panggil aku kemari ni. Dia tahu untuk dah. apa? Datuk kan dukun besar. Tolonglah tengokkan hantu apa yang mensembunyikan anak saya tu, Tok. Pekakas-pekakas semua dah siap.